Hai semua, Natasha di sini bercakap. Hari ini kita akan mengenali kisah yang sangat memberi inspirasi tentang Jasmine Diaz-Pay, seorang atlet dari Australia yang telah menarik perhatian ribuan pengikut di internet disebabkan oleh transformasi luar biasa anak lelakinya dan sudah tentu juga kerana perjalanan dirinya sendiri dalam dunia kecergasan. Jasmine ialah seorang jurulatih peribadi dan kini tinggal di Denkuda. Dia mula menonjol di media sosial apabila berkongsi rutin latihannya, tabiat hidup sihat dan gaya hidup kecergasan yang diamalkannya. Dengan bentuk badan yang menakjubkan, dia membuktikan bahawa hasil yang luar biasa boleh dicapai dengan kesungguhan, fokus dan disiplin yang tinggi. Sebagai seorang ibu, Jasmine menunjukkan bahawa keibuan bukanlah penghalang untuk kekal sihat dari segi fizikal dan mental. Video latihannya penuh dengan tenaga dan semangat, jelas menunjukkan bahawa dia benar-benar komited dalam setiap ulangan dan setiap set yang dilakukannya. Transformasi fizikal Jasmine benar-benar menakjubkan dan menjadi contoh buat sesiapa yang sedang mencari inspirasi untuk mengubah kehidupan mereka. Yang paling menarik, semua ini dicapai dengan pemakanan yang seimbang dan minat mendalam terhadap sukan, termasuk seni mempertahankan diri yang turut menjadi sebahagian daripada rutin hariannya. Jadi, apa pendapat anda tentang kisah wanita hebat ini? Tinggalkan komen anda di bawah. Dan jika anda belum melanggan saluran ini, inilah masa yang sesuai untuk berbuat demikian. Jangan lupa untuk tekan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang kemas kini. Oh ya, dan jangan lupa untuk tekan butang like.